Pada masa lalu, kebanyakan siasatan wartawan dijalankan dalam negara masing-masing. Namun hari ini, banyak isu seperti pengubahan wang haram, jenayah yang melibatkan pelbagai negara. Oleh itu, wartawan kini perlu bekerjasama melintasi sepadan untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap. Pendekatan penyiasatan rentas sempadan kini menjadi semakin penting memandangkan impak sesebuah isu domestik seringkali melangkaui sempadan geografi negara jiran. Situasi ini dapat dilihat menerusi konflik kumpulan pemisah di Patani, selatan Thailand serta isu tuntutan hak dan pertindihan wilayah di Selat Melaka. Malah, dinamika politik dalaman sesebuah negara juga terbukti mampu merubah lanskap serta hala tuju projek ekonomi di peringkat antarabangsa. Kebanyakan rakyat Malaysia bila dia berfikir tentang isu-isu di Malaysia, dia cuma melihat isu tu dari sudut dalaman. Tapi sebenarnya banyak isu-isu yang berlaku di Malaysia ada kesan terhadap antarabangsa, terhadap hubungan dua hala, hubungan Malaysia dengan dunia serantau, hubungan Malaysia dengan negara luar. Sebagai contoh, waktu kita bertukar kerajaan tahun 2018, itu dilihat sebagai satu isu lokal, isu rakyat Malaysia memilih parti baru untuk mentadbir negara. Tapi benda itu sebenarnya ada efek yang luas dari segi hubungan dua hala, sebab lepas Najib jatuh dan Mahathir take over, benda pertama yang Mahathir buat ialah review balik semua perjanjian Malaysia dengan China. Dia cancel projek high speed railway dengan Singapura. Dia review, dia pun nak cancel ECRL, projek ECRL dengan China. Dan ini ada efek terhadap rantau dan juga terhadap persepsi luar terhadap Malaysia. Dalam usaha menjejak kebenaran, perlindungan data merupakan pertaruhan paling tinggi. Perkara ini dibuktikan melalui kajian kes Panama Papers di mana jutaan dokumen sulit mengenai syarikat luar pesisir berjaya dibongkar tanpa membiarkan identiti sumber dipintas. Kesedaran ini mendorong organisasi berita antarabangsa untuk menggunakan teknologi komunikasi yang disulitkan bagi mengelakkan sebarang intipan cyber. Kita tak nak maklumat tu dicilok oleh pihak berkuasa ke apa ke kan. Kita pakai benda-benda macam Signal, instead of pakai WhatsApp, kita pakai Signal. Kadang-kadang banyak orang tak pakai Gmail, pakai ProtonMail sebab benda-benda ni lebih secure. Sebagai wartawan Malaysia, gunakan point of view Malaysia saja, kita cuma dapat angle Malaysia. So, untuk sebuah cerita tu jadi cerita regional, cerita serantau, dia memang perlu banyak kolaborasi. Sebab macam saya boleh kata A, tapi nanti kawan saya di Bangkok kata bukan A. A tu betul, tapi itu sebenarnya just one part. Sebenarnya B ni lagi besar. Betul macam okay, kita letak A dengan B, betul pas kat Singapura. Singapura tengok actually macam A dengan B tu betul, tapi sebenarnya ada satu angle C. So we put all that together, that's how we get a story yang lebih menyeluruh, yang lebih mendalam. Labakan maklumat luar negara yang belum ditapis turut mendedahkan laporan kepada risiko manipulasi politik. Bagi memastikan kredibiliti hasil siasatan tidak terjejas, etika semakan silang yang ketat wajib dipatuhi bagi memastikan kebenaran tidak dicemari oleh agenda pihak tertentu. Kita ada individu-individu yang tertentu yang terlibat dengan aktiviti trafik tenggiling ni. So jadinya apa kita buat adalah kita check. Bila kita dapat contact number tu, kita check sendiri. Kita turun ke lapangan untuk verify maklumat yang kita terima. Itu adalah kita kata keistimewaan bila kita buat laporan lintas sempadan ni, sebab kita kita punya sumber cabang untuk kita dapat maklumat tu lebih luas. Kalau Malaysia tidak berkolaborasi dengan, for example, wartawan daripada Thailand, jadi kita tidak akan pernah dapat kontak penyelundup tenggiling, sebab maklumat tu datang daripada kontak di Thailand. Sebab benda tu dia selundup, kemudian dia bawa lari ke Thailand, for example. Dalam erti kata lain, bila awak boleh lintas sempadan ni, awak punya ruangan untuk dapatkan maklumat tu lebih besar sebenarnya.
Dalam dunia yang semakin saling berkait, satu cerita mungkin melibatkan banyak negara. Melalui kerjasama, teknologi dan perkongsian maklumat, wartawan mampu menghasilkan siasatan yang lebih telus, tepat dan memberi impak kepada masyarakat di seluruh dunia. Nira Ahmad melaporkan.